Hey seberang, what's over there? Kita di Hayyan Huda. Alright, kita nak pergi makan di sini. Nanti kita makanlah bersama-sama ya. Okay, let's go. Tapi dekat Seremban ada kan Hayyan Huda Express. Arena Seremban. Tu lah. Ini penuh juga. Dia cakap lunch memang ramai gila pergi situ. Yelah sebab nak pergi sini kan macam leceh kan. Ni just dekat RNR kan. Nak pergi kan. Macam mana ada boleh fikir nak buat tengah-tengah kampung ni. Tu ada cottage dah. Bunga pun potential pun. Cuma ni parking. Kalau apa jiran tu tak buat rumah, boleh lah parking tu. Sekali dia dah naik rumah dah tak ada dah. Ya, belah kanan. Kalau kita pergi tu memang parking susah gila lah. Yes. Cari parking. Jauh jalan tu. Kita parking. Wah, dah nampak proper lah. Oh, dah proper Hari tu parking sana. Oh ya? Kalau menunggu orang kat belakang sana. Sekarang pergi memang kat sini parking. Kita pergi, kita lagi awal lah. Dah banyak kereta dah. Tapi macam orang besar ramai. Taklah ni. Kita ke sebelah tengah mak. Ni kalau 11.30. Mak datang dah pukul 1 kadang. Tu lah. Buka kasut je. Kasut. Tengok ada orang tengah prepare untuk event. Mak rasa di event apa? Tengah prepare untuk event apa? Birthday. Haris rasa untuk event apa? Kalau kan tunang. You rasa untuk event apa? Birthday/tunang. Dia two event in one. Selamat. Tadi Su cakap birthday. Rasa untuk tunang. Kita order sebulat kan je. Dah. Okay, kita ada order daging salai, lemak daging salai, ayam goreng, we got siakap cabai hijau, terung balado cabai merah, kangkung, we have kangkung over there, and yeah, terung balado. Sambal udang dan paru belado. So clear. Apa ni? Seorang dulu. Baik. Oh, air tu. So, dah macam tunang. Cuci tangan
handsome dulu. Okey, dah. Mari Bawa pergi dessert. kita Tengok pergi dessert table, okey? Jom. Nak? Ya, Nak apa? Pengat pisang. Oh, pengat pisang. Tengok lah makan dalam. Oh, ada skut. Banyak. Boleh makan. Mak duduk je, duduk. So we had tasted the sambal balado. Sambal balado ni sedap. Tak pedas sangat. Very tasty. Okay, kita try the lemak daging salai. Bismillah. The salai of the daging is sungguh menyala. And the lemak is, oh, bila masuk tak rasa je macam cili padi. Then after what it kicks in, the spiciness, ulala. Okay, then what we have here, paru also. Let's try paru. The paru is crispy. Nampak lah. Campak. Oh, see. This is the crispy kind of paru. If you like crispy, then this is the paru to go to. Mak tak reply pun nak lauk apa. Makan je. Tak kisah. You should try. This recommended. Please come. Nice view. Tapi cantik lah. Tak macam itu dulu. Memang kita nampak keliling, nampak view ni. Nampak farm, garden. Maybe kan boleh pergi. Maybe kita lagi boleh pergi. Tapi meja dia cute lah sangat. Boleh amat pergi sambar. Terbaik. Yang mana salai dia? Salai apa? Pedas lah. Banyak Banyak kot yang tak banyak. Macam banyak tu. Kek dia pun banyak. Dessert dia. Itu yang macam Dah keluar. Pulang. Reunion. Oh. semua salah. Oh, school memories. Dah semua salah. Salah. Ni waktu kan pergi tu kan bawa kek. Mak. Saya macam besar kan sini ada kek. Ada kek. Mandi. Mana tu kek apa? Siap. Cakap tak ada orang masuk. Orang lagi nak makan lah. So makan lah. Makan. Tinggal 2-3. Slow je. Otak-otak ni tak ada. Memang dah Hi guys. Okay.
makanan kita di Hayam Huda sedap sekali. Kita tak order dessert sebab dah kekenyangan, tapi sedap. Mantap. It's actually A reunion. a school reunion. Kat Singapura kat cari ayam kampung macam tadi lah. Tak ada Jangan cakap kan nak masak kan kampung. Kan kau cakap kat Aris je nak beli ayam kampung untuk buat apa lah. Yang kat Insta lah dia bagi kat Kak Acap nak cari kat sini. Nak cari ayam kampung goreng. Kampung tak ada kat sini. Kat KL banyak. Tu yang Kak fikir. Kat mana ni nak pergi sampai KL nak pergi weekend ramai. So ada dekat sikit. Ayam Huda kat orang kita pernah pergi. Oh tu view kiri. Okay. Pindah. Dah macam view macam Kundasan. Bukan bawah kan. Yeah. IKA lah memang nama dia KVE lah. Yeah. Kan? Just KVE je. EKVE. Maksudnya ni East punya lah. East Klang Valley Easy Expressway. Macam macam view-view Kundasan bukan dia.